Bupati kat Surau sejak saya 2013 dah masuk sini. Rumah saya masuk sini 2013, jadi kenalan dekat 14 tahun. Jadi sebelum kita bagi kepada Tuan Sadun untuk bagi ucapan perpisahan, kita jemput yang berbantu Mengsi Surau kita JCP Tuan Zaini untuk memberikan ucapan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihormati Tuan Pengerusi Persatuan Penduduk Desa Aman 2, ECP Tuan ECP Syahrul, yang dihormati Tuan User Surau kita, Tuan Dikri, Tuan AJK, dan juga orang yang kita raihkan, iaitu Tuan Sadun sendiri, di mana tujuan majlis ini kita adakan adalah untuk majlis perpisahan Tuan Sadun sebagai seorang Bilal, sebagai seorang Bilal dan juga imam di masjid surau kita sepanjang beliau berada di sini sejak tahun 2013 dan hinggalah tahun 2026 ini, yang mana beliau akan mungkin berpindah balik ke kampung dia mungkin dalam bulan 7 ni, saya difahamkan dalam bulan 7 ni. Jadi saya sebagai pengurusi surau ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada khidmat yang telah diberikan oleh Tuan Sadun, dan saya lihat di atas keikhlasan beliau untuk berserah kerana sepanjang kita berada di Desa Aman ini, sebenarnya orang yang selalu mengimarahkan dan juga orang yang sentiasa menceriakan surau kita ni, baik bersama-sama jemaah dewasa ataupun jemaah yang kanak-kanak ni, beliau sentiasa disukai oleh semua jemaah-jemaah yang ada di sini, dan khidmat beliau ini juga tidak dapat kami balaslah dengan kata-kata, kerana banyak juga idea-idea yang telah dilemparkan, dicetuskan oleh Tuan Sadun sepanjang dia berada di sini. Walaupun Tuan Sadun ini bukanlah seorang AJK surau, tetapi penglibatan dia sebagai Bilal dan juga imam di surau ini telah memberi banyak perubahan yang kita nampak, daripada segi kekurangan dan juga penambahbaikan yang telah beliau cadangkan, dan juga untuk tindakan kami di pihak AJK surau pada hari ini. Alhamdulillah, dengan khidmatnya juga banyaklah perkara-perkara yang kita lihat penyatuan kepada umat di Desa Aman 2 ni. Desa Aman 2 ni begitu rapat, mesra dalam nanti kata kesejahteraan dan keharmonian dalam kita berkawan dan bersahabat dan juga berjemaah di surau ini. Dan kita rasa sedihlah kita
memberikan khidmat yang sebelang di surau ini. Dan kehilangan ini juga menandakan suatu perubahan yang mungkin kita akan terasa, kita akan rasa kehilangan beliau dengan apa ni azan dia, dengan apa ni pimpinan sebagai seorang imam. Memang kita akan rasa kehilangan. Tapi kepada Tuan Sadun juga lah saya mengucapkan selamat bersara bersama isteri dan anak-anak. Semoga Tuan Sadun diberikan kesihatan yang baik dan juga sentiasa dirahmati dan diberkati Allah. Dan teruskanlah apa ni peranan Tuan, mungkin di surau kampung ataupun di tempat di mana Tuan tinggal. Berilah perkhidmatan seikhlas-ikhlasnya seperti yang Tuan telah berikan kepada kami di surau ini, insya-Allah. Jadi perjuangan Tuan sebagai seorang Muslim itu adalah salah satu daripada dakwah yang secara tidak langsung memanggil jemaah untuk datang ke surau ini pada setiap kali waktu solat. Jadi itu adalah suatu hakikat yang perlu kita terima lah, bahawa setiap kali azan yang beliau memandangkan itu sebenarnya adalah salah satu dakwah. Jadi kepada jemaah Islam Azwa ini dan juga ADK ini, kalau dapat bolehlah kita contohi Tuan Sadun yang telah memberikan suatu inspirasi dan ikon pada surau kita pada hari ini. Dan kepada jemaah-jemaah yang lain juga serulah kepada rakan-rakan kita yang lain untuk sama-sama kita imarah jemaah dan imarahkan masjid kita pada bila-bila masa untuk memberikan sesuatu yang mungkin berbeza bagi tujuan untuk meramaikan atau memarahkan surau kita. Jadi saya nak ucapkan lagi saya dengan ini mengucapkan selamat bersara dan terima kasih pada Tuan Sadun yang kita lakukan. Semoga beliau berjaya